Jom yang cepat yang. Kita nak balik kampung. Panas hari ni. Kenapa yang? Bau manis apa ni? Bau manis apa? Kenapa? Betina mana pula yang kau bawa kat dalam kereta ni? Mana ada air bau perempuan? Tak ada, perempuan je yang pakai bau-bau perfume manis-manis macam ni. Kau ni tak baik lah cakap macam tu. Ni bau manis apa? Siapa? Yang. Tak ada lah, yang. Oi. Dah apa punya? Aku pakai ni je lah yang. Tutup. Malu lah juga dengar. Mana ni? Ni aku pakai ni, perfume kereta ni, brand Osola. Takkan bau Osola ni yang bau manis? Tadi kau cakap manis kan tu. Cuba tengok tu. Bau apa? Candy pop. Candy pop? Ni lah bau. Cuba bau. Cuba kau buka. Ya. Kuat kan? Semerbak kan? Nampak isi dia. Dia besar macam ni je, dalam berapa belas ringgit je yang. Tapi satu kereta dah boleh bau. Ingatkan bau minyak wangi siapa tadi? Manis betul ya. Kuat kan satu kereta bau. Walaupun kereta kau ni besar, nampak dia boleh bau satu kereta. Oh, ni bau apa? Tropicana? Yang ni bau fresh. Ni memang aku minat juga. Tapi aku tengah pakai ni Candy Pop. Famous yang dekat Malaysia ni. Ini dah terjual dalam berapa ratus ribu. Ya ke? Betul. Harga dia pun murah. And then boleh tahan lama. Cuma jangan terdedah dengan panas je. Cara pakai kena betul. Tak baiklah Fina aku. Tak adalah, pelik ya. Bau manis. Terkejut I tau. Malah aku tahu ya. Ni kau baru beli ke? Aku baru beli dekat dalam TikTok. Sebab ni memang tengah famous. Tu level 4 tau. Yang Candy Pop tu. Memang wangi. Patutlah. So kalau korang nak beli, korang tengok dekat bawah. Yang ni dia punya level 5. Korang belilah korang. Sumpah satu kereta bau. Ni level 5, ini level 4. Tapi ni pun dah kuat dah. Gila sedap bau dia. Dia boleh tahan lama. Korang nak kereta korang wangi, korang boleh pakai brand Osola ni. Memang recommend. Tak percaya, kau baca feedback. Korang nak jimat benda ni, nak tahan lama, korang cucuk je bahagian sini. Jangan buka penuh macam ni. Kalau buka penuh macam ni, maybe cepat habis.